Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk hutan mencari cendana, tersepak akar batang berduri. Teman ingin mulakan cerita, Muhammad Adam Raihan empunya diri. Perkenalkan diri saya, Muhammad Adam Raihan bin Helmizal. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Ramuan Cina Kecil, MBA 0006 yang letaknya di Lubuk, Cina, Melaka. Membaca merupakan hobi saya apabila tibanya waktu-waktu santai. Di dalam video ini, saya akan mengupas dan membicarakan mengenai sebuah buku yang pernah saya baca, iaitu bertajuk Kecantikan yang Tiada Erti. Buku ini menjadi pilihan saya kerana mempunyai satu mesej teladan yang boleh diteladani oleh masyarakat kita pada hari ini. Buku yang ditulis oleh Hamdan Muhammad Ali ini telah diterbitkan oleh Pustaka Cergas Jaya pada tahun 2024. Buku ini mempunyai 30 halaman bercetak. Ayo bersama saya mengamati dan mengenali jalan cerita buku ini dengan lebih dekat lagi. Buku ini mengisahkan tentang seekor burung merak yang sombong. Merak memiliki bulu yang berwarna-warni. Disebabkan kecantikannya, merak merasakan dirinya lebih hebat daripada haiwan-haiwan lain yang di hutan. Setiap hari, merak berjalan dengan angkuh. Dia sering mengejek haiwan lain. Landak diejek kerana bulunya tajam dan kasar. Manakala kambing diketawakan kerana badannya berbau yang sangat busuk. Haiwan-haiwan lain hanya mampu bersabar dengan sikap si merak yang suka menghina. Walaupun mereka tidak suka, mereka tidak mahu bergaduh dengan haiwan-haiwan yang sombong seperti merak. Merak yang terkenal dengan kesombongannya. Suatu hari, ketika merak berjalan di padang rumput, dia ternampak seekor burung helang. Burung helang yang terbang tinggi di langit. Helang kelihatan gagah dengan sayapnya. Merak kagum melihat kehebatan helang. Helang yang boleh terbang setinggi awan dan melihat jauh dari atas. Perasaan iri mula timbul dalam hati merak. Dia bertekad untuk belajar terbang. Helang kerana yakin bahawa dengan bulunya yang cantik. Bulunya yang cantik, dia boleh menjadi hebat seperti helang. Helang yang baik hati bersetuju untuk mengajarnya. Namun, ketika belajar, merak tidak sabar. Dia mahu terus terbang tinggi. Merak mahu terus terbang tinggi tanpa melalui proses latihan yang betul. Setiap kali gagal, dia menyalahkan helang. Dia juga yakin bahawa bulu indahnya akan membantunya terbang tanpa perlu berusaha keras seperti burung lain. Merak tidak endah nasihat dan cadangan helang ketika mengajarnya untuk terbang. Oleh kerana muak
Dengan perangai sombong si Merak, Helang terbang meninggalkan si Merak. Tanpa si Merak sedari, seorang pemburu sedang memerhatinya. Tanpa diduga, si Merak ditembak oleh pemburu tersebut. Dan akhirnya berakhirlah riwayat si Merak. Pengajaran dari cerita ini adalah kecantikan bukanlah segala-galanya. Sikap sombong hanya akan merugikan diri. Kita mesti sentiasa bersyukur dengan kelebihan pada diri sendiri. Sekian, terima kasih.